show you the shape of my heart. Things I've done, I was trying to be someone, trying to please my heart. Kept you in the dark. Now let me show you there's a shape of my heart. Ditertawakan oleh gadisku namanya Husna. Oh Husna, orang secantik nama. Cantik luar, cantik dalam, cantik macam mama. Hati macam grandmanya, anginnya macam papa. Kalau dah merajuk nampak muncung sampai sana. Hi guys, welcome back to my channel. So sekarang kita nak tengok wayang cerita Clone Korea punya cerita zombie. Guys, tak sabar. Tengok my outfit. Check. Oh. My outfit check. Hari ni pukul 11.25 kita kena mana? Tu Milo tu sebelah Milolo tu depan dia tu. Tu kan ada photo booth tu. Station kereta api ada, semua ada. Tu. Bayar masuk. Dan dekat nak sampai dekat Cinemas. Tengok cerita ni before kan? Before ni. Dari mana? Tanya. Okey, tempat kita dekat nombor 1 Max. Cepat nak start ni. Lambat guys. Dia kau tahan. Tengok koloni. Oh my god. Atas ya. Banyak masalah atas kan. So bit time. Tengok cerita koloni abang. Koloni guys. Hai mas Rona. So jadi aku cakap macam mana cerita. Okay bye. Okay done guys. Tengok koloni 10/10. Zombinya sangat seram dan memang bijak. Zombie tu sangat-sangat bijak. Sangat-sangat bijak. Dia macam like oh my god. Tapi seram weh kalau aku jadi perempuan tu kan. Nak je seorang-seorang je tinggal dekat sana. Memang seram. Siapa kata tak seram. Like it's wrong.
Okay, so kita dah tengok video kita dah tengok cerita tu memang sangat best lah kan. So kita nak photoshoot guys. Sekejap Sekarang kita nak bergambar guys, sebab yang tadi tak sempat ramai, so kita tak boleh nak tangkap gambar. Sekarang ni kita berada di ICT punya tempat nak tangkap gambar. Ya Sabar boleh. Boy. Wah, you're a boy guys. Sekejap. Macam biasa. Ada dua. Tu. Dah harga naik Tak apalah. Boleh. Tapi memang harga tu hari tu. 1999. Oh ya ke? Ni Apa dah naik. macam yang Dah naik Timpus ni. Aku nak sampai je. Tak apa. Dia tak boleh tekan. Tadi boleh lah. Oh, ini. Dia tak boleh tekan lah. Ada loading keluar. Yang kedua. Dua. Dah. Besar kecil. Biasa Pendek je, biasa je. je. Baik. Tak sempat lagi jumpa anak buah aku yang seorang lelaki tu. Exciting nak tengok baby. Let's go. Kita nak naik lift. Sabar guys. Sekarang ni panas guys. Panas. Saya nak makan. Terus jumpa anak buah saya. Kakak. Baby tidur rasanya. Jom. Mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum, masuk tu. Tengok pergi hujung lagi sekali. Tak sampai apa tu. Pergi tutup boleh pula makan chicken rice shop. Chicken rice shop. Tak kisah, dia nasi ayam. Ampun. Betul dia. Adakah makanan saya dapat? Tak ada pun kena. Betul lah, dia bagi dua guys. Tada, dia bagi betul. Aku dah ada balik kan? Boleh makan. Kakak ada kicap biasa tak? Ada. Tak ada kita lah. Naik kat bagi dia. Kau ni
Yang tu bagus ke tak? Sama je. Tapi ni bed yang baru. Cantik juga Ni ni. design baru. Merah ni. Ni.